Saya nak cakap dengan korang ni. Kalau korang pernah tengok M. Nasir pakai baju Melayu terletak, lebih kurang Datuk Dr. M. Nasir baju M. Nasir pakai baju Melayu kan, terletak babe. Sekarang ni bila aku pakai, sama lah. Aku ikut Datuk Dr. M. Nasir ke Datuk Dr. yang ikut aku ni? Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. Okay, Assalamualaikum. Saya Bazli Baba. Anda sedang menyaksikan podcast Isi Minyak Lu edisi Ramadan. Okay, hari ini selalunya sebelah saya ada rakan hosting saya, iaitu Lomah Hafiz. Tapi sebab sangkut jam petang ni sangkut jam, jadi saya start dulu, opening dulu seorang-seorang. Awkward juga, tapi kita buat relax. Sebab hari ni ada guest tetamu yang boleh dikatakan bintang, agenda bintang besar lah dalam industri filem. Seorang pelakon. Sebelum saya nak reveal, saya nak drum roll sikit. Ada drum roll. Johan Asyari, apa khabar bro? Apa khabar? Terlebih dahulu kena jawab salam tadi lah. Kita Bazli nama kan? Ya, Bazli saya. Bazli bagi salam. Saya nak jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bazli tanya saya apa khabar, saya pun nak jawab saya khabar baik, saya sihat, Alhamdulillah. Saya rasa bertuah dipanggil sekali lagi oleh bos kita ni. Ya, bos betul. Isi Minyak Lu jemput saya kali kedua. Kali kedua. Dan mungkin ada lagi lepas ni. Lupa saya nak mention tadi. Sebenarnya Cik Dafi pun ada kat sini. Ini ada highlight kan. Lebih kena potong lah. Ini bukan host Ini bukan host, bukan guest. Dia tak tahu kat mana. Dia tak tahu. Dia melepak sekali. Dia orang yang bertanggungjawab untuk merealisasikan benda ni. Betul. Benda ni. Kalau tak ada dia ni, tak jalan program ni. So terima kasih banyak-banyak kepada Dafiq juga sebab sudi jemput Johan Asyari. Alhamdulillah Johan, terima kasih sebab datang. Sama-sama. Terima kasih Johan sebab datang. Macam mana tadi datang, jam ke sangkut? Jam juga, tapi mungkin sebab saya tak jauh dari rumah. Daripada rumah saya ke sini tak jauh. Tak jauh. Dia tak terasa sangat lah. Tak terasa sangat lah. Adalah 1.5 kilo nak ke sini tu ambil masa dalam 20 minit lah. Wish boleh lah. Itu bukan 1.5 kilometer. 20 minit dah sampai sini bro. Nasib baik okey lah. Okey, fit lagi Masih fit lah juga. Alhamdulillah dipermudah urusan, boleh sampai ke Isi Minyak Lu kan. Alhamdulillah. Okay. Baik. So kita sebenarnya berancangan dalam bulan Ramadan. So dekat nak raya lah, basically. So untuk episod kali ni kita banyak nak bincang pasal raya. So untuk Johan sendiri. So Johan, untuk tahun ni raya macam mana plan? How's your plan? Macam biasa kita akan berbincang dengan family. Saya dengan ayah, Umi, adik-adik yang lain, kami berbincang. Macam biasa setiap tahun inilah dia rutin kami. Bila dalam bulan Ramadan akan berbincang raya tahun ni nak balik mana. Selalu macam mana? Selalu kita bincang. Okey, tahun ni kita balik Melaka. Tahun ni kita tak payah balik Melaka, kita raya kat Subang. Ada sebab-sebab tertentu, jawapan-jawapan yang kita semua boleh sepakat lah. Kenapa tahun ni begini, raya di sini, tahun ni raya di situ kan. Macam tahun ni pula kami dah sepakat kita akan raya di Pahang, tempat Umi saya. Pahang Pahang kat mana tu? Pahang ni mesti jarang-jarang. Kuantan, jarang-jarang. Jangan lupa ke Kemaman. Kemaman ni tempat Dafiq Boleh lanjut sikit. Kemaman. Saya balik Pahang juga. Jangan lupa kalau boleh Minyak Lu. Kena ready, takut jam dan apa pun. Semoga selamat sampai hendaknya buat semua lah. InsyaAllah balik kampung. InsyaAllah. Bila raya pertama balik ke ataupun sebelum raya ke? Saya akan balik sebelum raya. Sebelum raya? Mungkin 3 hari sebelum raya. InsyaAllah. Jadi preparation awal lah.
preparation awal lah. Sempatlah berpuasa kat sana. Sempatlah berpuasa kat sana. Alhamdulillah. Buka puasa dekat tengah highway pun dah Dah ada. biasa dah. Tapi kalau nak balik Kuantan tu sehala untuk balik kampung saya tu ke Maman. Jadinya LDP. Johan get ready lah. Saya kena singgah lah. Bukan, takut Kena lajak. LPT 2 sangkut. Bukan LPT 2, LPT. Dekat Karak tu. Karak. Jen tu maksudnya Jen kat Karak tu. Dia ke Maman, dia lepas daripada Kuantan. Sampai Kuantan dulu baru ke Maman. Macam Cik Dafiq nak pergi ke Maman. Saya tahun ni saya balik Pahang dulu. Tapi lepas tu baru saya balik ke Maman. Pahang dekat Kuantan juga ke? Pahang bukan. Saya Bukan dekat Muazzam Shah lebih kurang. Sebelum Di Kuantan Firdaus lah. Lancar. Balik pun laluan tak sama. Arah lain. Arah lain. Awak kampung mana? Cerita pasal kami ni kampung Kuantan. Awak mana kampung? Saya Kuala Terengganu. Kuala Terengganu kat mana? Jauh lagi daripada Kuantan. Kalau daripada Kuantan berapa jam ni? Lagi 4 jam 3 jam 3 jam lah 3 jam 3 jam lagi highway ke Kuala Terengganu. Habis maknanya LPT 2 habis maksimum, dah tak boleh keluar dah. Dia akan exit maksimum kat situ. Uish, saya kira teroka lah dalam podcast kali ni kan. Saya dapat macam imajinasi saya ni makin meluas lah banyak. Banyak kampung kan. Direction Kuala Terengganu ni Dia Kuala Terengganu tu atas. atas lagi. Lepas Kuala Terengganu apa? Besut. Besut. Lepas tu baru kan. Kelantan. Lepas tu baru masuk Kelantan. Baru masuk Kelantan. Okey. Jadi Kuala Terengganu tu dah almost 3/4 dalam Terengganu. Dia lagi suku dah masuk Kelantan. So kami tahun ni dah bagi tahu dah kat korang. Korang balik mana? Kau boleh komen lah. Kau komen kat bawah. Okey. Setiap kali raya, apa yang ditunggu-tunggu oleh Johan sendiri? Setiap kali raya yang ditunggu-tunggu adalah keinsafan diri untuk bertemu, berhadapan dengan kedua orang tua. Bermaafan. Nak menghadap tu. Bermaafan, maknanya berbicara dengan rasa yang begitu merendah. Memohon ampun maaf kepada kedua orang tua. Itu yang paling dinanti-nantikan. Ya, momen pagi raya. Momen pagi raya. Seronoknya di pagi hari raya dan saat yang dinanti-nantikan adalah itulah dia. Balik dari masjid. Okey, jom anak-anak salam raya dengan ayah. Salam raya. Itulah dia. Standby peluru dah. Standby peluru dalam poket. Dulu kita standby senapang. Minta peluru dengan ayah. Sekarang ayah lagi. Kita yang kena standby peluru. Dia dah balik. Masalahnya peluru dulu Alu-alu, sekarang peluru kasar-kasar. Tapi tak apalah kan. Sebab Sekali setahun sekali. betul, pasal orang tua yang membesarkan kita kan. Betul. Ibu yang melahirkan ayah dan ibu ni Betul. adalah keramat. So nak bagi apa pun tak boleh nak dinilaikan dengan pengorbanan mereka. Betul. Jasa mereka yang bagi kita ni hidup bahagia. Betul. Alhamdulillah. Tak ada orang tak tahu ke mana kita. Tak ke mana lah kan. Ke mana kita. Betul. Biasa kalau contoh bila malam raya tu, apa Johan biasa buat aktiviti? Malam raya tu saya akan dengan family lah. Biasa malam 10 lekor ni, 10 akhir Ramadan. Ayah saya plan pergi Kiamulai. Kita pernah pergi sampai ke Mancanegara. Ramai orang kat sana. So kalau macam malam raya pula, bila kita tak balik kampung, kita dah tolong orang-orang di rumah lah. Selalu Umi dengan yang anak-anak perempuan ni akan berada kat dapur. Saya dan anak-anak adik-adik yang lelaki, saya dengan adik saya, ayah saya akan mengemas yang mana yang patut, yang mana yang apa nama, kerja-kerja berat lah. Kerja-kerja lelaki. Pelita ke apa nama, kalau nak kena cat rumah sekalipun Malam tu lah. Bukanlah kalau malam tu menjelang Aidilfitri bila perlu kerja-kerja berat ni dilakukan oleh lelaki-lelaki. Lelaki dengan lelaki lah. Tapi kebiasaannya bila balik kampung ni Kuantan kan, lagi banyak aktiviti tu. Bakar lemang kot, sate, main bunga api. Saya first time sebenarnya balik Kuantan. Oh ya ke? Sebelum ni tak pernah Saya tak pernah lagi. Sebab apa? Ibu saya arwah tahun 2015. Ayah saya berkahwin dengan umi saya tahun 2018. Sepanjang 5 tahun ni tolak 2 tahun PKP. Oh ya. 2018 7 tahun 2 tahun PKP, 5 tahun ni
saya cuma dapat beraya di Subanjaya dengan Melaka. Belum berkesempatan. Ini tahun kelima ni, pertama kali ni, tahun keenam ni nak pergi beraya di kampung umi saya. Apa yang kita biasa pergi, tapi bukan di hari raya. Betul. So kita tak tahu macam mana suasananya. Saya dengar-dengar lah dekat Kuantan ni, yang sedapnya bila dapat tangkap ayam kampung. Macam mana nak tangkap ayam kampung, bila dapat tangkap ayam kampung tu perasaan dia macam mana kan. So saya teringin nak tangkap ayam kampung kat sana. Bakal lemang tu pun ada dekat Kuantan ke. InsyaAllah ada tu. Biasa orang kat kampung mesti ada. Selalunya ada. Pantai Timur biasa ada. Biasa Pantai Timur Dodo, kadang dodo, rebus ketupat. Kacau dodo sama ayam ketupat. Ayam ketupat. Tu kan. Tapi biasa ketupat tu anyam awal sikit. Malam tu dah isi-isi masuk tu dalam tu je. Biasalah, maklumlah macam kami ni orang bandar. Tapi balik awal kan. Balik awal sempat tu. Tak apa, saya Roger orang kampung awak. Orang kampung Kuantan sediakan ayam. Awak kan Kemaman? Tak apa. Awak Kuantan ke Kemaman? Mana satu ni? Kemaman. Kemaman. Tapi kalau saya nak pergi raya rumah Cik Dafiq, jauh, dekat? Dalam 1 jam 40 minit, sejam je. Tak apalah, kalau tak ada ayam kampung kat kampung saya pergi lagi kejap. Boleh. Telefon kan. Dafiq, tak ada ayam kampung. Tolong. Betul. Kat rumah saya memang ada ayam kampung. Seronoknya. Ni kira seronok lah. Tahun ni saya pun tak sangka kan. Dapat balik kampung. Lepas tu ada Dafiq pula dekat. InsyaAllah kita jumpa. Kalau lajak sikit pun tak ada hal. Dekat je. Kalau macam tu lajak terus ke Kuala Terengganu. Lagi cantik. Kuala Terengganu jumpa. Kuala Terengganu lagi meriah sebenarnya. Itu memang lagi meriah. Macam dekat Kuantan siapa yang ada? Kuantan Umi dan keluarga Umi. Umi dan keluarga. Ada Umi saya ada, mak dia masih ada. Tok Mek lah saya panggil. Okay. Tok Mek. So dengan adik-beradik Umi yang lain, keluarga lah. Jangkaan meriah tu akan lagi meriah lah. Orang putih cakap the more the merrier. Raya ni kalau sorang-sorang rugi. Raya ni kena ramai-ramai. Betul. Dia tak boleh sorang-sorang. So lagi ramai ahli keluarga tu, lagi meriah. Betul. Saya percaya dia orang ni dekat rumah ada yang teringat-ingat momen balik kampung. Dia orang tahu kalau dia orang balik kampung je, siap lah, tak ada bilik untuk dia orang. Tak kisah bilik dah, tak kisah kan. Tak ada dah benar. Benda tu papat apa semua kan. tolak tepi. Tolak tepi tau. Cucu-cucu yang laki-laki keluar pagi malam baru balik kadang-kadang. Betul. Betul lah. Kalau tak ambil kesempatan. Malam raya pun tak tidur pun. Tidur pun yang perempuan kat dapur. Lesen keluar malam. Lesen Kalau tak boleh, kalau tak boleh. Betul kan? Masa nak raya lah dapat lesen kan. Betul. Memang sebab rumah kan, rumah besar mana pun, bila lagi ramai yang ahli keluarga turun, dia takkan cukup tau. Dia akan rasa tak luas pun. Betul. Tapi tu yang nikmat dia, itu yang seronok dia kan. Betul, feeling tu. Feeling tu kan, bila kau nak tidur kan, kau tahu semua penuh. Kau tahu Macam tak kisah mana. Tak kisahlah, bawah meja pun ada. Bila nak buka puasa dekat kampung kan, atas meja orang kata yang tua-tua semua atas meja. Ini saya rasa ni yang kat cucu-cucu semua duduk kat atas lantai kan. Penuh dapur, penuh dengan orang. Juadah. Suasana tu yang semua best darah kan. daging. Ya. Semua. Itu yang seronoknya bila kita dapat balik beraya dengan sanak saudara, sekeluarga yang besar. Ya, betul. Yang tercinta. Okey, Best. perbezaan raya dulu dengan raya sekarang. Apa yang rasa beza? Dulu sebelum, maknanya masa kecil, masa tengah-tengah masa bersekolah, dengan zaman sekarang lah, perbezaan raya dulu sekarang. Mesti duit raya confirm punya. Itu paling rasa. Paling rasa duit raya. Tengok ada dalam sampul ni, bila tengok dah 4-5 hari raya kan, alamak ada RM300, RM400, RM500. Banyak. Saya pun tak tahu kenapa dapat banyak. Masa budak-budak dulu. Masa budak-budak banyak. Sumber mana sumber? Banyak kalau 300-400 dapat. Sebab mungkin kita orang anak beranak ni dengan keluarga ayah pun ramai. Jadi kalau dapat RM10, kalau 20 orang dah 200. Ya. Keluarga besar. Collection dah itu. Collection satu hari pun 200.
Oh ya? Satu hari Dekat situ je, dekat dalam rumah je. Dekat rumah je. Dalam rumah je 200 je. Tapi kalau dulu masa Johan kecil budak-budak tu ada pergi budaya macam budak-budak zaman saya dulu kan, ke rumah tu. Oh, ada. Langgar je rumah siapa-siapa. Ada. Sebab hari raya. Ada. Masa zaman budak dulu, dia bukan sebab tak ada duit, tapi tradisi tu. Yeah. Meriah tu kan. Kawan-kawan, jiwa persahabatan ni. Kita semua naik basikal, ada betul. basikal kan. Okey, kita pergi raya rumah ni pula, rumah tu pula ni pula. Tapi dah tahu lah rumah ni bagi berapa. Tahun lepas saya tengok tahun ni bagi berapa. Memang dah tahu, memang tak kisah. Dapat RM1 kadang. Silap-silap repeat 2 kali. Ada repeat kan? Ada ke? Saya tak repeat. Tak ada. Saya segan nak repeat. Tapi sebenarnya lebih kepada nak berkawan. Yelah, Lebih kepada, betul-betul. Nak bersosial lah, nak bersosial dengan sebenarnya. kawan-kawan kampung kita kan. Itulah dia bila dah besar, jumpa balik kawan-kawan ni cakap, "Weh, aku rindu kau lah." Dia jadi rindu tau. Situasi tu kan. Sekarang ni tengok anak-anak macam sekarang ni tengok macam budak-budak sekarang ni tak terjadi benda macam tu. Ada, tapi dia juga. tak semeriah dululah. Macam dulu, macam sekarang kalau jadi bagus lah. Saya suka. Saya suka tradisi tu. Kita tak kisah kan datang kan. Tak kisah pasal apa, tetamu ni dia membawa rahmat tau. Betul. Tak kira lah tetamu kau ni umur berapa tahun pun, yang namanya tetamu, dia membawa rahmat. Betul. So budak-budak kalau datang rumah, masuk. Nak makan ke tak nak makan, nak duit raya je, tak apalah. Itu. Kita dah besar kan. Yalah dia orang budak-budak. Ya. Kan? Penting kita dah buka pintu Ya. untuk tetamu, rezeki pun insyaAllah. InsyaAllah. Dia yang penting kasih sayang. Kan? Yang Nak penting makan orang kan? tua tu niat dia nak apa tu? Nak kasih sayang. Dia nak tengok anak-anak makan. Positif dia macam tu Betul, kot. kawan nak makan. Mesti ada anak. Ya. Dia tak maksa Mungkin. pun. Betul. Jadi tapi ada anak dia pun faham. Dia takkanlah nak apa nama Mata-mata ambil kutip. mengecilkan hati orang tua. Betul. Dia mestilah akan makan sikit. Dia akan jadikan makan ni option nombor 10. Datang nak duit raya je. Yang pertama lah. Budak-budak Option ni pertama biasa. duit raya dulu. Datang mesti nak duit raya. Itu perbezaan. Kalau dulu saya budak-budak, begitulah seronoknya dapat duit raya. Dia pergi rumah orang makan dulu tak? Makan dulu maknanya. Saya akan makan. Saya ni family saya. Saya bukan nak kata saya ni orang besar ke apa, tapi ayah saya seorang yang berhormat. Faham. Datuk Wira Haji As'ari Ibrahim ni ayah saya lah. So saya dibesarkan memang bersama dengan keluarga yang maksud dia dihormati lah oleh masyarakat. Dikenali lah. Jadi setiap apa yang saya nak buat tu saya kena jaga. Kena jaga, betul. Faham. So bukanlah kena jaga sebab apa, tapi dah terikut orang tua yang jaga saya. Orang tua saya memang jaga anak-anak macam gitu. Protokol apa semua tu lah. tak ada protokol. Bukan protokol lah. Tapi dengan siapa dia berjumpa, dengan siapa dia beraya, jadual hari raya, saya selalu kena ikut orang tua. Raya pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan haraplah kau nak pergi beraya dengan kawan. Sebab hari-hari ni kau akan penuh jadual kau ni ikut family kau. So saya dah terdidik setiap kali raya pertama sampai keempat ke kan, saya akan berkepit dengan family, dengan ayah, dengan ibu, pergi beraya rumah selain pada saudara, kawan-kawan baik dan sebagainya. So dekat situ pun dah seronok dah sebenarnya. Lepas tu dah hari kelima baru jumpa kawan-kawan kampung. Baru dah pergi beraya. So masa tu kawan-kawan di kampung dia dah puas beraya. Betul. Saya dapatlah sempat mana-mana yang dapat. Tuan-tuan dan puan-puan, Loman Hafiz dah sampai. Alhamdulillah. Kita Alah, Loman dah sampai. Masuk. Nak pakai sokok lupa. Tak pakai. Tak boleh masuk. Memang dah tunggu. Memang dah simpan dah space untuk awak ni. Kita baru cerita pasal hari raya, Lokman. Tapi sebelum kita nak sambung cerita ni, saya rasa baik kita bagi Lokman ambil nafas sikit lah. Itulah baru sampai. Dia baru sampai. Jalan jam kan. Itu betul, Jalan Jam. Saya sebenarnya tadi daripada KL East Mall ada satu event. Sambil tu selam-selam nampak pula baju apa kata tu, baju raya Katam kan. Selam-selam ambil lah selai kurta ni lah. Macam mana ramai yang pakai Katam? Sebab saya pun suka. Ya ke? Benda tu saya nak cakap dengan korang ni. Kalau korang pernah tengok M. Nasir pakai baju Melayu terletak, lebih kurang Datuk Dr. M. Nasir Baju M. Nasir pakai baju Melayu kan, terletak babe. kena Sekarang ni cari. bila aku pakai sama lah.
Aku ikut doktor yang berhasil ke? Doktor yang ikut aku ni. Kejut. Mungkin kalau aku cuba menyanyi, suara lebih kurang kot. Boleh. Cuba. Satu hari di... Tak ya? Alah, sambung lah. Ada sikit ada. Johan, macam mana puasa okey, Johan? Okey, puasa okey. Alhamdulillah. Okey, nampak segak bergaya ni. Segak bergaya memang betul lah. Tepat pilihan saya. Tepat pilihan ni. Pilihan saya. Tahun ni bergaya colour apa baju? Saya ingat saya nak pakai colour macam dia macam brown yang Rich yang brown. Ke bukan? traditional punya brown tu yang bukan terang tapi dia macam pudar sikit tu. Oh, macam Oli. mustard ke? Mustard ke? Nak kata Mustard dia macam gold. Kuning-kuning, mustard kuning. nak kata lah. Tapi itulah saya nak terjemahkan dalam bentuk kata-kata tu tak dapat nak cakap. Colour tu brown ni macam mana Dia sebab kan? kita lelaki. Kalau perempuan dia tahu. Ya, perempuan dia tahu. Dah kot dah. Sebab kita tahu coklat. Betul. Kalau perempuan coklat dia banyak lagi nama lain. Baju dah ada dah. Dah ada dah. Baju raya dah ada. Baju air dah ada. Nanti nak longgokkan dalam kereta, buka Kevlar. Kevlar pula. Apa kena mengena Kevlar? Letak longgok dekat baju Melayu kan. Tak ada kena-mengena kan. Kita alang-alang kita berborak pasal baju Melayu. Kita tanya sikit Johan. Kalau Johan bila nak cari baju raya lah, baju atau baju Melayu, apa kriteria yang Johan mula-mula pentingkan? Yang penting sekali adalah bila saya pakai terletak lah. Elok lah. Pakai elok terletak. Kemudian selesa. Dan biar dia loose. Dia jangan fit. Tapi sekarang banyak fit kan, banyak jenis fit kan. Nanti kau makan hari pertama lemang masuk, ketupat masuk. Itu lah pasal. Jadi Koyak sana, koyak sini. Puasa. masa test kan puasa kan. Sebab tu biar dia loose. Biar dia loose kan. Jadi memandangkan Johan pun cerita sikit pasal Kevlar kan. Saya ala-ala tu nak selit, nak ucap terima kasih pada Johan Ansari ni. Sebab apa kan, ni baik Johan dengan saya ni kan. Sebuah short film Kevlar tu ada penampilan khas Johan Ansari bersama Eli Arifin. Terima kasih banyak. Terima kasih lihat boy. Boy tak salah pilih pengarah sutradara yang baru. Lokman ni saya satu kerja dia. Kalau boleh bos hasilkan lagi banyak karya, panggil Johan Ansari berlakon lagi. InsyaAllah. Pasti. Kalau korang nak tengok lipas yang besar, kau kena tengok. Lipas ni besar babe. Lipas besar babe. Lipas ni korang akan terkejut. Kevlar hadirkan lipas yang besar. Begitu besar lipas ni. Nak tahu kena tengok. Macam mana kau kena tengok. Tapi kita nak komen sikit lah, berdasarkan fit sikit dengan Bas sendiri. Kita tengok internal kan. Impak Johan Ansari bila ada dalam Kevlar punya short film raya. Fit sendiri, pandangan fit lepas dah tengok tu. Saya bila saya tengok Johan, bila Johan keluar tu kan, saya tahu Johan Ansari ni berlakon dia macam mana, tapi memang saya rasa macam wow, bestnya. Dengan jalan cerita dia tu kan. Kena tengok sendiri ya. Kalau saya komen banyak-banyak nanti kantoi ya. Ada. Macam on my part, Johan dia tak banyak sangat dalam tu kan. Tapi walaupun sikit, kalau tak ada tak edit. Ada macam tu. Kalau tak ada, watak dia tu penting. Kalau tak ada, the whole story tu tak edit. Betul, dia masuk dengan keadaan yang macam bila kita nampak short film, alright. Lepas tu tiba-tiba Johan Ansari masuk, wow, nampak mahal. Tengok nampak mahal kat situ. Dia ada value. Tetapi rasa terima kasih ni harus saya panjatkan kepada pengarah. Tuan pengarah lah yang buat director itu. Kita podcast dengan masa yang begitu singkat. Pelakon yang memang diva-diva ni, macam mana dia nak tune kita orang dua ni untuk deliver benda tu dalam masa yang sangat singkat. Situ je. Masa yang terhad sebab kami ada benda lain, kami ada urusan banyak. Shooting saya back to back shooting. Jadual shooting saya padat. Masa Lokman telefon saya cuma ada 1 hari je. Dia minta 2 hari, saya tak boleh bagi. Saya boleh ada 1 hari ni. Jadi dalam 1 hari ni lah, dengan si Eli malam ada konsert. Eli, kau ada konsert malam tu kan? Kau tak boleh shooting sampai malam kan? So macam mana Lokman dia nak tapi sempat dia compare kan
Itulah dia. Mana penyusunan dia tu memang cantik lah. Cari Bagi aku macam kita pernah sembang lah Fik, 50% kerja sebenarnya bila dapat pelakon yang tepat dah selesai. Sebab tu bila Johan sendiri setuju tu, aku tahu dah tak perlu banyak masa lah untuk deliver tu. Memang dia bersin-bersin je deliver tu. Orang bersin-bersin ni kata dalam 40%, 50%, tapi dah sampai dah. Energi tu dah sampai, ketepatan watak tu clear kan. Sebenarnya kita tak ada masa pun waktu tu nak brief skrip. Man ni nak buat apa ni Man? Okay, macam ni situasi dia macam ni je Dia nak okay, so ni aku nak masuk ni. Tapi bila dia masuk lain, dia dah pegang dah kan. So impak dia tu memang macam Bas kata, bukan saja kalau dia tak ada tak jadi, tapi impak tu sendiri kalau orang lain bawa tak sama. Betul. Tak sama. Nampak kat situ. Lepas tu Luqman dia cakap tau, dia akan minta sekali lagi, tapi bukan version yang sama pun. Dia nak version yang lain. So benda tu bagus. Sebagai pelakon, dia dah standby untuk buat something else, sesuatu yang lain dari take 1. Kita ada take 1, take 2, take 3. So saya doakan semoga Luqman maju jaya. Sama-sama lah kita jadi pengarah filem. Amin. Bintan Traveller. Baik. Okay. Selain daripada raya, apa kita nak buka cerita lain sikit daripada raya boleh? Boleh. Sebab tengok IG Johan naik Gunung Kinabalu. Itu saya punya idaman sebenarnya, nak panjat. Tak pernah sampai lagi. Tak pernah lah. Tak pernah sampai. Tak ada gunung yang kau pernah sampai? Gunung Nuang. Sebelum Okay, betul lah tu kau tanya. Gunung Datuk, gunung-gunung yang simple lah. Okay, Gunung Nuang dah pernah sampai. Gunung Nuang, Gunung Datuk, Gunung Kinabalu itu masih dalam wishlist orang cakap. Wishlist. So nak tanya pengalaman Johan sendiri, macam mana naik? Susah ke? Apa cabaran dia tu? Ada cabaran pelik-pelik tak? Memang awal-awal rasa macam boleh kan. Tapi bila dah separuh, bukan separuh lah, bila dah mula masuk dalam track Gunung Kinabalu ni, ada rasa macam payahlah pula kan. Tapi bila nampak maling selamba bawa tonggas tinggi tu, dia lagi lah dengan tonggas yang tinggi tu kan, siap jogging kan. Wah, satu orang bukan satu orang. Datang lagi maling. Wah, kalau dia orang ni boleh, takkan ini Yasin Mat Kilau lah. Ini Yasin Mat Kilau panjat. Takkan kalah. Takkan nak kalah kan. Mental memang kena prepare lah untuk daki Gunung Kinabalu ni kan. Bawa barang tak? Barang kita panggil bawa juga, bawa sendiri juga. Bawa sendiri bag. And then barang-barang untuk makan, kita minta, kita sama-sama lah kawan-kawan, kita kumpul yang mana yang kita rasa tak mampu nak bawa kan, kita panggil maling, kita upah. Maling ni kita kena bayar. 12 kilogram berapa ringgit sekian-sekian, tak ingat saya. So kita upah maling. Ada yang kawan-kawan kita yang memang tak nak bawa langsung pun boleh terpulang. Sebab yang penting kita semua nak sampai ke puncak. So kita jangan ikut orang, kita kena ikut kemampuan kita. So kita sepakat ramai-ramai pelan-pelan berdaki. Pengalaman ni best bila kita ramai-ramai, kita tak pentingkan diri sendiri. Betul. Kita akan bersama-sama Tunggu sama-sama pelan-pelan, tak apa. Biar lambat asalkan sampai. Semua sampai. Semuanya selamat. Sampai dengan selamat. Dengan selamat. Sampailah ke Panalaban. Okey. Masa tu baru kita dapat tengok ada yang tak yang tak mampu, kita tak boleh paksa. Sebab Panalaban ni dah hampir-hampir ke puncak. Ya, betul. Masa pun lebih kurang sampai Panalaban lebih kurang pukul 8 malam, 9 malam. Panalaban kan. So dia bukan Panalaban. Bukan. Tapi macam dia dah tukar nama. Macam dia dah tukar nama. Dia apa nama dia tukar? Dulu Laban Rata, sekarang Panalaban. Laban Rata tu sama. Panalaban tu Laban Rata lah. Dia bukan tempat lain. Dia bahasa dia lah. Panah tu Rata. Laban tu Laban. Itu bahasa lain. Tanah Rata. Ke saya yang salah? Betul. Awak jangan buat saya confuse. Sekarang saya dah confuse. Kawan-kawan, Panalaban tu Laban Rata kan? Jadi orang kan. Translation daripada bahasa Sabah ke apa ke mungkin? Tak tahulah. Tapi saya ni nama saya Johan kan. So saya confident lah. Saya confident. So kalau saya salah, salahkan saya. Berapa lama training nak naik tu?
Preparation dia. Okay, preparation dia ambil masa berminggu-minggu juga, tapi bukan setiap hari. Maksudnya berminggu-minggu ni, seminggu 2 kali kami akan training di Gunung Nuang. Di Gunung Nuang ni memang sinonim untuk orang yang duduk dekat Lembah Kelang ni, dekat area KL, Selangor. Betul. Tempat sinonim untuk mereka berlatih. Sebelum mereka pergi ke yang lebih besar lah, lebih mencabar kan. Contoh orang yang nak mendaki base camp, Annapura base camp. Mereka akan training dekat Gunung Nuang. Oh ya. Sama juga yang nak pergi mendaki Rinjani, mereka akan training. Saya bulan 7 ni InsyaAllah saya akan mendaki Rinjani. Bulan 7 ni saya akan training saya akan training di Gunung Nuang ni. Memang ambil masa pun tak adalah hari-hari. Seminggu 2 kali. Jogging pun tak apa, jalan pun tak apa, janji mesti mau pergi training. Kurang-kurangnya dalam seminggu tu 2 kali dan sebulan. Method heavy tak? Method heavy tak? Macam push ke dia lebih kepada kawalan pernafasan dan composure, ketenangan. How relax you untuk you handle yourself. Untuk macam mana you nak bawa diri you ni nak sampai ke puncak. Sebab untuk mendaki sampai ke puncak ni bukannya perlukan tenaga yang banyak, tapi perlukan ketenangan. Perlukan ketenangan dan fokus. Orang umur 70 tahun pun boleh sampai ke puncak. Betul. Boleh. Bos pernah naik Gunung Nuang? Gunung Nuang pernah. Gunung Nuang pun dia macam mencanak jugalah sebenarnya kan. Betul. Dia lepas camp Pacat, dia memang sangat-sangat tinggi dia macam tiba-tiba dia terus macam tu kan. Dekat mana? Gunung Nuang. Camp Pacat aku memang tak ingat lah. Camp Pacat tu dia macam satu penanda lah sebelum kita naik lagi tinggi. Selalunya dia akan tanya waktu tu kat situ, pengalaman aku lah sebab aku pergi universiti tu kan. Dia akan tanya kat situ, siapa yang rasa energi dah burn out, habis, kosong. So Camp Pacat merupakan turning point dia untuk patah balik. Sebab lepas tu macam ni, mencanak tinggi. Dan Gunung Nuang sebenarnya view dia biasa je. Biasa je, tak ada apa sangat. Tapi betul kau cakap, fitness memang akan diuji kat situ. Bukan diuji kat situ lah, kan. Dia berbeza-beza. Macam yang saya ni jenis sosial tau guys. Saya bukannya pendaki tegak. Bukan. Saya ni pendaki yang macam riadah, hobi. Bila kawan-kawan ajak, kalau kena dengan masa, saya akan pergi kan. So bila saya pergi latihan tu, saya bukan ekstrim. Saya berjalan je. Saya jalan, jogging, relax, jalan pelan-pelan. Timing saya pun pagi ke petang tu naik dan turun lah. Tapi sementara saya berlatih tu, tengah berlatih tu, ada yang lebih ekstrim, yang berlari, berjogging. Saya belum sampai dah orang cross kan. Saya baru sampai dah orang dah turun. Jogging naik atas tu. Betul orang ke tu? Betul. Dia orang memang training. Dia naik gunung berlari Gunung Nuang. Gunung Nuang tu lagi. Ni dia orang jogging ada, berlari pun ada. Sampai peak. Tak tahulah sebab saya pun tak tahulah. Tapi saya rasa memang sampai peak kan. Tapi memang tu memang ekstrim lah. Itu kategori orang-orang sukan yang fitness, dia memang dia betul-betul nak pergi mungkin tempat yang lebih mencabar. Macam cari pace lah. Pace camp Annapura yang ambil masa 3-4 hari. Atau memang nak pergi summit attack Kinabalu, nak pergi attack lah, bukannya nak pergi santai kan. Saya ni kategori yang riadah, kategori yang biasa-biasa je. Yang macam jadikan hobi. Sekadar hobi. Kalau layan kan. Kalau pergi mendaki akan bertolak lepas subuh, sampai ke puncak subuh esok. Bertolak Gunung Kinabalu kan. Gunung Kinabalu saya jenis macam tu. Lepas subuh mendaki, and then menjelang subuh besok baru sampai ke puncak. Ada pendaki-pendaki yang kategori pagi dia dah mendaki, pukul 2 dia dah sampai puncak. Ada yang jenis macam tu, dia attack je laju. Sebab jantung dia tak tahulah jantung apa kan. Pagi pukul 6 dia dah mendaki kan, pukul 11 dia dah sampai Padang Labarata, pukul 12 tu dia pergi attack kan. Dah pukul 2, pukul 3 dah sampai dah. Fik sendiri pernah naik gunung apa? Saya Kinabalu yang Johan pergi tu pun saya pernah pergi. Lepas tu Gunung Datuk tu pun saya pernah pergi. Ada beberapa gunung lagi kat Malaysia ni. Lepas tu yang paling jauh pun saya pernah pergi Annapurna. Annapurna Base Camp. Alhamdulillah ada rezeki dulu kan. Tapi pernah tak naik Mosi Forest? Dekat Cameron. Waktu tu tak pernah. Tak pernah lagi. Tapi dia Cameron bukan, baru sekali pergi. Kau pernah belum? Dia bukan hiking sangat kan. Dia boleh parking kereta and then just panjat sikit je.
Tersilap. Tak panjat sikit lah. Dia memang dia boleh tempat parking tapi still 1 hour ke 2 hours juga. Oh ya. So hiking dia different. Boleh pakai baju sejuk sebab kalau datang siang memang kabus. Memang sangat-sangat sejuk. Tapi siapa yang tengok Lord of the Ring boleh bayangkan hutan dia tu hutan-hutan yang berlumut. Bila dia sejuk, pressure dia tu tak sama macam kita panjat gunung-gunung lain. Pressure dia betul rendah. juga, kan? Kita akan rasa oksigen kita macam tak cukup. Sebab dia dah tinggi, kamera dah tinggi Dia kan. dah tinggi. Oh dia sedia ada dah tinggi. So sebenarnya half an hour kita akan rasa penat macam dah 3 jam hiking. Ini pendapat aku lah waktu aku naik dulu kan. Sebab bila dah naik tu macam kenapa rasa penat ni kan. Sebabkan itu. Tapi cerita pasal tekanan ni kan, saya ada satu pengalaman bila kita hiking ni. Johan ada tak rasa sedar benda ni? Bila kita bawa device apa-apa, contoh telefon ke, kamera ke, kita sampai atas tiba-tiba bateri kosong padahal kita tak pakai lagi. Oh tak pernah. Oh ya. Tapi saya tak boleh nak kata apalah. Saya masa tu tak terfikir pun. Tak terfikir nak tengok kenapa kan. Yang saya tahu, alamak bateri telefon habis. Betul. Dia ada. Sebab dulu saya pernah main snowboarding dekat atas. Bila sampai kat puncak gunung, daripada 100% sampai ke atas dia terus 7%. 7%. 7% sebab bateri somehow kan, bila terlalu sejuk mungkin dia bunuh energi dalam tu. Kita tak tahulah scientific tu kan. Tapi itu memang pengalaman. Dan dalam masa yang sama saya bawa power bank yang cucuk tu pun juga habis, pergi kosong. So mungkin dengan keadaan yang terlalu sejuk, bateri tak boleh, Dia cepat drain. mungkin kena sendiri. dapat bateri yang betul-betul power lah. Saya Mungkin baru tahu kena guys beli- pasal benda ni. Saya rasa mesti ada kat market sana jual power bank yang untuk ni kan. Ya. Kalau Kita pakai salah heat pad spek ni. Pakai heat pad Tak mungkin tahu okey lah. kot. Kalau heat pad yang Tak, saya bagi tahu tu supaya yang audien dekat luar sana kalau nak pergi hiking ke, nak boleh pergi tempat prepare tinggi, awal dia lah. prepare awal. At least nak ambil gambar tu, tak adalah sampai kat puncak tu alamak bateri tak ada. Betul. Betul kan. Ni kejap memandangkan sekarang ni dah 7 suku. Kita ada lagi dah 15 minit lah untuk berbuka kan. Lebih kurang. Okey. Jadi kat sini kita boleh rap lah juga. Boleh, kan. insyaAllah. Kat sini terima kasih juga Kak Johan sebab sudi datang. Sebenarnya isi minyak dulu ni tahun ni bila bulan puasa ni adalah ulang tahun ni yang pertama. Ini hari ni. Ya, tak adalah hari ni bulan puasa ni lah. Bulan puasa adalah First anniversary. first anniversary isi minyak lu. Ya betul. Tahniah saya ucapkan. Pun tak Thank sangka you. pejan celik dah setahun dah. Setahun Sebenarnya Johan adalah guest yang special. Betul. Anniversary kita panggil. Bukan nak kata apa, tapi saya nak cakap terharunya saya dijemput oleh Isi Minyak Lu kan. Program yang menarik. Isi Minyak Lu pernah viralkan topik saya tau. Ya, Sampai jutaan penonton. Betul. Percaya kan. So saya takkan lupa budi tu. Terima kasih lah sebab Lokman selaku host. Dan saya pun terkejut. Pejan celik setahun dah. Hampir setahun dah. Alhamdulillah. Tahniah lah Isi Minyak Lu. So insyaAllah mana tahu tahun depan kan. Okay Bas, tutup Bas. Lain-lain. Apa lo, terima kasih sebab menonton episod ini. Jangan lupa tonton lagi episod-episod lain. Sebelum itu isi minyak lu supaya tidak terkandas di tepi jalan dan isi ilmu sebelum terhentinya kita daripada kehidupan ni. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Okay. Jom. Lapor dah. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.